Peringkat awal lagi Akhir Ramadan berada di depan. Walaupun diberi kecebaran oleh pencuba tempat yang kedua dan juga Haziq Shah yang cuba memberikan cabaran, tapi kita dapat lihat Akhir Ramadan memang jauh meninggalkan dan lain pelumba, konsisten dengan catatan masa yang dia lakukan di peringkat awal. 49.945 itu catatan yang terpantas dilakukan, dan ini membolehkan dia berada jauh meninggalkan lain-lain pelumba. Haziq Shah Muhammad dan Adam Mikael Abdullah yang cuba untuk memberikan tekani Ryan Arif keluar dari perlumbaan dan beberapa orang pelumba, dan DNF dalam perlumbaan kali ini di hadapan. Kita lihat jarak 5.7 saat itu adalah catatan beza yang kita sampai ke catatan penamat, dan dia tidak perlu untuk push lebih lagi kerana dia telah berada jauh di depan meninggalkan lain-lain pelumba untuk menangi perlumbaan 10 pusingan tempat yang pertama. Dan Haziq Shah yang nombor 10 ini adalah tempat yang kedua, nampak jarak yang ditinggalkan agak jauh 5.7 saat, dan lebih kurang dalam hampir 2 saat di belakang Haziq Shah adalah Muhammad Adam Mikael Abdullah di tempat yang ketiga.